Oke, selamat petang guys. Selamat petang. Hari ini aku buat food panda lagi. Hari ini cuti Maulidul Rasul, hari Selasa. So petang aku buat petang hari ini. Aku buat pukul 5.30. Aku buat 5.30 sampai pukul 9 malam. Aku cuba je hari ini. Tak tahu ada ke tak ada. So pagi tadi aku ada barbecue dengan member-member. So dekat kebun. So aku tak ada masa nak buat pagi, so aku buat petang pula. Petang pun sebab cuaca redup dan nak hujan aku tengok. Pagi tadi cuaca dia punyalah panas. Panas dia sampai ke tulang, sakit. Okey, aku cuba hari ini cuti umum. Kalau ada lah orang-orang shopping mall ke apartment ke booking order makanan, aku cuba So korang tunggulah video aku ni sampai akhir. Okey, tengok berapa aku dapat nanti. So pada yang belum subscribe, tu silalah subscribe. Support sikit agar aku lebih semangat lagi. Okey, nanti kita orang jumpa lagi. Okey guys, hari ni hujan lebat. So aku baru lepas pick up order. Order ni dekat di alley Times Square. Cuma hantar kat seberang jalan je. Cuma hujan lebat tadi. So order cantik. Okey, hari ni boleh lah. So aku kerja pun santai-santai je. Okey, jom kita hantar order. Okey, sekarang ini kita ambil order kita yang seterusnya. Sekarang ni pukul 8.15 malam beb. So nanti shift saya akan habis pada pukul 9. Kita tunggu berapa banyak yang dapat saya kutip hari ni. Okey, sekarang ni kita naik escalator. Kita parking kat bawah. Sekarang kita pergi Times Square, pick up dekat Guardian. Let's go. Okey guys, aku baru drop satu order tadi dekat Jalan Rimbia, dekat dengan Tingkat Tongshin. Tak tahu dari atas tu. Mungkin kau ini last order aku sebab 3 minit lagi nak pukul 9. Aku pun dah basah ni, hujan lebat. Okey, Oscar. So aku kena bank in duit sebelum pukul 11 malam. Sekarang ni pukul 9. So aku kena, sebab hari ni aku banyak collect cash tau. Aku tahu dia orang semua bayar cash. Aku dah macam mesin ATM dah. Nasib baik aku standby duit kecil. So bagi korang yang baru nak start tu, okay, at least korang standby lah 5 keping not RM10 dan 20 keping not RM1. Okay, shilling tak payah kot, tapi standby jugalah. Okay, takut customer ni dia orang macam-macam. So ada yang nak balance, ada yang tak nak balance. Macam tu lah. Tapi so far hari ni, terima kasih dan puji Tuhan, banyak rezeki aku, banyak tips aku dapat hari ni. Aku rasa dah dekat lah dalam RM30 tips sahaja. Okay, aku nak pergi bank in duit dulu. Okay, nanti kita cerita berapa aku dapat hari ni. Okay geng, bye. Okay, 9-8 minit aku dah habis shift dah. Aku baru je bank in ni CIMB Bank. Okay, aku masukkan dalam akaun aku. Lepas tu aku terus transfer dekat Food Panda. Sebab senang lah kan. Kalau nak transfer terus ke Food Panda tu susah sikit, takut silap. So terus aku transfer dari akaun bank aku. Okay guys, hujan masih renyai-renyai. Aku nak balik sekejap lagi. Perut aku dah lapar. Okay, sebenarnya hari ni order dia start dari pukul 7. 7. Pukul 7 baru ada order berdesuk. Banyak sikit lah. So dalam aku start dari pukul 5.30 sampailah pukul 7. Tu ada satu order je. Lepas tu baru berdesuk. Okay, hari ni aku dapat lah, ni korang tengok kat sini, aku dapat 8 order. Dan juga payment aku untuk 3 jam 30 minit ni, aku dapat lah RM42. Okay, belum termasuk tip. Tip hari ni dekat RM30. Boleh tahan. Puji Tuhan lah, rezeki kan. Rezeki lama tak kerja. Ni Bukit Bintang, korang nak tengok, bayar semua. Okay, so itu saja untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi di video-video Food Panda yang akan datang. Okay, jangan lupa tonton video yang selepas ini. Okay, selamat malam.